Hai semua, saya nak share pengalaman saya membawa kucing dari Sarawak ke Semenanjung, Malaysia dengan menggunakan penerbangan MAS. Paling penting kena rujuk garis panduan ini dan pastikan semua vaksin termasuk rabies telah lengkap dan dapatkan nombor chip di klinik haiwan yang berdaftar. Ini adalah kad kesihatan yang lengkap yang perlu disertakan semasa membuat permohonan. Permohonan perlu dibuat selewat-lewatnya 14 hari melalui email dan kita akan dapat surat ini daripada pihak Makis. Langkah seterusnya adalah membuat appointment ke Jabatan Veterina Sarawak. Untuk makluman, permit hanya valid 7 hari sahaja. Jadi kena plan betul-betul lah tarikh appointment dengan tarikh penerbangan. Dekat sini kita kena isi borang dan akan berjumpa dengan doktor. So bolehlah bawa balik dan pastikan kucing sentiasa dikurung supaya kekal sihat dan tidak cedera. Apabila hari penerbangan pun tiba, kucing akan ditimbang. Berat dia termasuklah dia punya sangkar. Proses dia sama je macam kita check in bag dan selepas itu pekerja di airport yang akan uruskan. Bye. Bye. Kucing kat mana? Untuk info, setakat ni hanya pihak penerbangan dari MAS sahaja yang menawarkan perkhidmatan ini. Dia letak tempat lain, dia tak letak dekat tu. Dia letak seat tempat. Dia letak dekat situ. Apabila sampai sahaja di Terminal 1 KLIA, saya serahkan semua dokumen kepada ejen dan dia uruskan semualah. Dari sini, kucing akan terus ditempatkan di pusat kuarantin dan dia akan menjalani kuarantin selama 14 hari. Pemilik kucing boleh datang untuk melihat dan untuk makluman makan dan penjagaan sepanjang kuarantin itu diuruskan oleh pihak ejen. Saya hanya datang sekali-sekala sahaja untuk tengoklah. Sepanjang tempoh kuarantin, kucing memang ditempatkan di dalam bilik yang berasingan. Dia memang sendiri-sendirilah dalam bilik ni. Hai. Lepas cukup tempoh 14 hari, bolehlah bawa balik kucing. Sekian perkongsian dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.